Dalam kompresor pun ada piston, nampak? Hello guys, Ajak sini. Seperti ada janjikan, kita ada sebiji kompresor yang masih elok. Ini hari kita nak buka, nak tunjuk dekat dalam dia punya rupa piston macam mana. Apa yang buatkan sistem aircon jadi hitam kalau kita tak jaga minyak aircon, maknanya kita tak flushing aircon lah. Ini 3 barang ni. Ini nama dia magnetic clutch. Selalu kalau kata kompresor dah start ada bunyi bising, bunyi bearing kan, inilah yang problem. Bila enjin jalan, benda ni sentiasa berpusing bila kita tak buka aircon. Bila kita buka aircon, magnet ni akan lekat, pump. Barulah dia akan tarik gas, dia akan kompres gas. Barulah kompresor ni berfungsi bila kita buka aircon. Kita dah buka semua skru. Inilah dia keadaan dekat dalam kompresor. Tengok. Nampak ada minyak dalam tu kan? Okey. Itu minyak, itulah namanya minyak kompresor. Sistem aircon bukannya ada gas je, ada minyak sekali. Dia boleh bercampur dengan gas jadi refrigerant. Inilah dia punya piston. Okey. Macam mana konsep piston kereta dekat dalam cylinder block tu dia bergerak macam tu kan? Sama juga ini. Ni nampak lubang kecil. Ni dia punya piston, nampak? Dekat piston ni tengok. Sini yang dia akan terhakis. Dia kata minyak aircon kita tak tukar, kita tak flushing aircon. Dan setahun sekali, lama-lama ini yang akan terhakis. Dia akan keluarkan habuk besi. Habuk besi tu akan masuk ke dalam satu sistem aircon. Mana tempat yang lalu gas, mana tempat lalu minyak, habuk besi tu akan masuk. Sebab tu bila sistem hitam, kita kena overhaul sistem aircon. Semua part kita kena tukar, termasuklah pipe aircon. Yang selamat, kita punya kipas aircon dengan kita punya blower. Itu saja yang selamat. Yang lain semua kena tukar. Itu pasal disarankan 1 tahun sekali flushing aircon. Konsep paling senang. Tempat yang ada piston dekat dalam kereta, iaitu enjin dekat cylinder block kan. Okay. Apa jadi kalau tak tukar minyak hitam? Rosak dekat enjin betul. Samalah dengan kompresor. Kalau tak tukar minyak kompresor, tak flushing aircon, rosaklah kompresor. Sebab benda ni sentiasa bergerak bila kita buka aircon. Mesti you akan cakap, driving kereta tak ada flushing, elok je. Belum kena, itu saja. Kalau kereta baru tak flushing, memang akan senang rosak lah aircon tu. Aircon kurang sejuk, sistem jadi tak betul, kadang air pressure tinggi, kadang pressure rendah. Aircon low compression. Kompresor punya hal juga. Dia dah buatkan dia kompres tu dah tak betul, low compression. Ini adalah kita punya nyawa aircon, kompresor. Inilah dia punya jantung dia. Nak jaga kompresor, nak bagi tahan lama, flushing aircon 1 tahun sekali. Ada bajet 2 tahun sekali full service aircon. Buka semua, cuci semua sistem. Ada apa-apa soalan boleh komen. Ada masa dan kesempatan kita akan buat video. Jangan lupa like dan follow kita. Banyak ilmu kita mau kasih. Thank you, bye-bye.